Terima kasih. Kematian rakan kita Teo Ben Hock bukan satu perkara kecil. Teo ialah kaki tangan yang bekerja di bawah di pejabat Yan Yong dan bekerja kuat kerana Teo bersetuju untuk bersama-sama kita dalam usaha merakyatkan ekonomi Islam. Saya tahu, saya merasai keadaan yang dilalui oleh saudara Teo. Saya tahu kerana saya sendiri telah dirasuk oleh kusuran gaya mencegah rasuah MACC. Dia telah datang nak cuba kacau saya pasal lembu dan kereta. Saya tak makan pun lembu itu dan saya kerajaan negeri pun tak beli kereta yang saya pakai. Jadi dia cuba dan terus mengatakan saya bersalah. Dan ini hari saya berada di sini bersama dengan saudara-saudara. Saya telah saman Director General Anti-Corruption. Saya sudah saman, tapi tak ada jawapan. Jadi hari ini kita mau kebenaran, mau mencari keadilan, kerana saya rasa banyak jawapan yang belum terjawab. Mengapa sudah didera oleh pegawai-pegawai pencegah rasuah, sanggup lagi kita nak duduk di pejabat dia? Saya bila dia habis saja percakapan, saya rasa saya nak halau dia keluar. Ini pula kita nak duduk tidur di tempat dia. Jadi ini tak berapa munasabah. Jadi saya rasa banyak soalan yang perlu dijawab. Seperti yang amat berhormat saudara Tuan A telah beritahu, saya tengok tingkap yang mana untuk kita terjun dari tingkap. Kalau betul-betul oleh kerana badan saya lebih besar daripada Teo Ben Hock, saya boleh jadi tak kuat, tak boleh jatuh, tak boleh jatuh. Jadi ini bukan satu perkara yang kecil, bukan senang saja boleh lulus lalu tingkap yang tidak terbuka. Banyak persoalan yang perlu kita soal dan banyak lagi yang perlu kita tanya. Mengapa Pakatan Rakyat saja yang dibuat penyelidikan? Mengapa tidak Barisan Nasional yang kita telah buktikan? Di Selangor saja kita telah buktikan begitu banyak wang yang telah digunakan oleh bekas Menteri Besar Selangor K. Toyo ataupun Toyon, dan kita telah tunjukkan dia sendiri ada kalanya mengaku yang dia gunakan duit tersebut, tapi MACC diam, tak ada buat apa. Ini bukan RM1, ini bukan RM10, ini bukan RM10,000, ini bukan RM100,000, ini lebih daripada RM1 juta, tapi tak ada. Untuk RM2,400 dia sanggup menanya orang sampai 7 atau 8 jam. Ini menunjukkan beberapa
beberapa persoalan lagi yang perlu dijawab oleh MACC. Boleh jadi MACC sekarang bertindak bisu, tak tahu, tapi rakyat Malaysia tak ada lagi jawapan tersebut. Jawapan tersebut mestilah dijawab oleh Suruhanjaya Diraja mengenai penyiasatan kematian Teo Ben Hock. Tak ada lagi kita nak selain daripada itu. Kalau benar-benar Najib Tun Razak kata One Malaysia, maknanya Commission of Inquiry must be established. Dan kalau tidak, Najib cakap tak serupa bikin. Maknanya One Malaysia bukan One Malaysia. Jadi saya harap kita minta rakyat Selangor, rakyat Malaysia berganding bahu. Ini bukan soal politik. Ini bukan soal ethnicity. Ini bukan. Ini soal keadilan dan kepercayaan rakyat. Kalau kerajaan, rakyat tak percaya pada institusi-institusi yang akan menyelamat rakyat, hapuslah negara Malaysia. Jadi kita mesti minta dan mahukan penyiasatan ini dilaku melalui Royal Commission. Jadi itu sebabnya hari ini saya berterima kasih kepada saudara-saudara semua yang sanggup datang mendengar ceramah dan penjelasan. Penjelasan hari ini tidak jelas sebab banyak lagi yang kita tahu. Kita tidak percaya kepada institusi-institusi seperti MACC dan polis, kerana kita tahu mereka ada hubungan dengan pemerintah dan tidak bebas dari segi membuat penyiasatan dan juga membuat kesimpulan. Jadi banyak perkara yang kita mesti lakukan, dan saya berterima kasih kepada saudara-saudara yang datang pada hari ini. Kerajaan Selangor telah membuat keputusan untuk menolong keluarga Teo Ben Hock. Kita bersetuju dengan saudara Kuan Eng untuk mengadakan dana untuk keluarga beliau. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan bila balik, perhatikanlah anak kita, keluarga kita. Adakah kita mau dalam keadaan yang sebegini? Adakah kita mau bahawa keadilan dan kebebasan yang tidak ada pada kita? Adakah kita mau kita berada dalam satu keadaan bahawa kita masih lagi dikokong atau dikawal, walaupun kita kata kita sebuah negara demokrasi yang mengamalkan keadilan dan keadilan untuk rakyat. Jadi oleh sebab itu saya minta semua saudara-saudara sekalian memperjuangkan. Inilah perjuangan reformasi. Inilah perjuangan reformasi membawa keadilan kepada negara Malaysia. Inilah perjuangan reformasi yang membawa demokrasi kepada Malaysia. Dan inilah reformasi yang membawa kebangkitan rakyat menentang keganasan oleh kerajaan yang tidak peka tentang rakyat. Jadi inilah perkara-perkara yang kita mesti perjuangkan.